Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung muka surat 115. Okey, untuk 115 ni kita akan tengok bidang adab. Okey, dalam tajuk berkati rezekiku. Okey, apa yang perlu kita buat untuk kita makan? Adab makanan lah. Okey, soalannya adalah suaikan. Suaikan. Okey, yang ini adalah contoh. Okey, gambar contoh adalah gambar air dan tangan. Sebelum makan kita basuh tangan. Okey, ini contoh dia lah. Jawapan dia membasuh tangan hingga bersih. Okey, itu contoh. Okey, yang pertama, gambar yang pertama ni kamu tengok dia buat apa? Baca doa. Okey. Membaca doa. Okey. Okey. Kita baca sama-sama. Yang pertama, kotak yang pertama, gunakan tangan kanan. Okey. Gunakan tangan kanan. Kotak yang kedua, tadi membasuh tangan hingga bersih. Kemudian kotak yang ketiga, tidak meniup makanan dan minuman yang panas. Okey. Tak sama dengan untuk yang pertama tu lah. Okey, seterusnya 1, 2, 3, 4. Kotak yang keempat, membaca doa makan. Maksudnya nombor 1 ni orang ni tengah membaca doa makan. Jadinya kita sesuaikan. Membaca doa makan. Okey. Sekejap. Okey, membaca Allah. Kenapa dia sengit? Kenapa sengit ni? Ya Allah. Tak apalah. Ustaz tulis je lah. Ustaz tulis sahaja. Lukis saja. Sengit pun sengit macam ni lah. Okey. Okey, yang kedua. Yang kedua tu, dia tengah makan. Orang ni tengah makan. Okey. Lepas tu, tengok mulut dia. Nampak mulut dia? Mulut dia hembus makanan. Mulut dia hembus makanan. Tiup makanan. Okey. Seperti mana yang kamu belajar dekat apa yang ustazah ke ustaz ajar, di dalam Islam kita tidak digalakkan untuk tiup makanan. Okey. Mungkin ada bakteria dalam mulut kita, kuman, kita tiup, terutamanya bila kamu makan Maggi, makan ramyeon kan, kamu tiup, nanti bakteria kuman dalam mulut kamu tu tersebar dekat Maggi kamu. Okey, sebab tu tidak digalakkan untuk kita tiup makanan yang panas. Cara nak hilangkan panas tu, kita kacau-kacau, angkat-angkat makanan tu. Okey. Okey, kita tengok balik. Tadi kita dah baca dah yang ni. Tidak meniup makanan dan minuman yang panas. Islam ajar untuk kita biarkan, jangan tiup makanan tu. Biar dia sejuk dengan sendiri. Okey. Maksudnya yang ni. Okey, seterusnya yang ni. Nombor 3 adalah dia buang sisa makanan. Ni makanan dia buang, tak habis. Okey. Tadi kita dah baca gunakan tangan kanan. Okey, yang bawah sekali. Yang bawah sekali ni adalah tidak membazir. Sama kan dengan gambar yang ni. Tidak membazir. Okey, kita sesuaikan. Yang ni. Okey, yang keempat adalah makan guna tangan kanan. Okey, maksudnya yang inilah. Sesuaikan yang atas ni. Allah. Sekejap. Itu saja. Gunakan pembaris ya. Ini ustaz guna apps ni susah sikit nak betulkan. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum.